Okay, sekarang ni bila kita dah login kita punya Zoom, alright, sekarang ni kena buat testing pula sama ada kita punya mikrofon okay ataupun tidak. Kemudian kita punya setting untuk sharing semua dah ready. Okay, kalau kita tengok dekat sini kan, nanti tengok pada Zoom dekat bahagian bawah tu ada mikrofon. Alright, so kita kena setkan kita punya audio ni. Audio ni kena sensor on. Kalau audio tu dalam tanda pangkah, maknanya orang tak akan dengar suara kita. Okay, jadi kita boleh setkan kita punya mikrofon set on. Kemudian saya akan minta tuan akan share screen kadang-kadang. Alright, cara untuk kita nak tunjukkan, kadang-kadang kita ada part yang kita tak faham. Alright, jadi saya akan minta share screen. Jadi cara yang paling senang sekali ialah dekat bahagian bawah ni ada button share warna hijau. Alright, so klik pada button share warna hijau ni, kemudian sharekan di kita punya screen. Okay, kat sini kita tak nampak lah. Nanti kita boleh pilih kita punya application Windows. Ya, yang mana kalau selalunya saya akan minta sharekan Galaxy Screener. Jadi pilih Galaxy Screener. Macam tu dan tekan share. Nanti saya akan nampak screen tuan ataupun puan lah. Alright. Tetapi kalau tuan puan tengok kita punya kelas melalui phone ataupun mobile, alright, screen tu mungkin akan nampak kecil sikit, alright, tapi nanti dia akan keluar pop-up yang muka video yang itu tolakkan dia ke tepi. Alright, testing sama sahaja, dekat belah bawah dia ada audio, so pastikan audio tu on. Alright, klik sahaja pada button audio ni. Nanti saya boleh dengar suara tuan puan lah. Okay, so benda ni dah testing, so dah okey lah. Dah boleh lah kita akan start dengan kelas kita nanti. Alright.